أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana mempertemukan kita sekali lagi pada minggu ini untuk meneruskan pengajian kita daripada kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, ya, yang mana tajuk kita yang terakhir ataupun matan yang kita baca pada minggu lepas, saya kira ada 4 matan. Ni sebelum kita start minggu ni, kita nak ulang kaji sikit apa yang telah kita belajar pada minggu lepas. Kita baca bermula matan pada minggu lepas adalah ayat Al-Quran. Matannya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang berat timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kat sini kita ceritakan bahawa perkataan muflih adalah orang yang dia kena usaha dulu, barulah dia boleh tuai balik hasilnya. Macam kita umpamakan orang yang bertani, bercucuk tanam, daripada orang-orang yang tak buat apa-apa, muflih. Baik, lepas tu kita sambung وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Dan sesiapa yang ringan timbangannya, yakni timbangan amalannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya di dalam neraka kekal mereka itu. Yang ini orang-orang yang banyak kejahatannya, banyak kejahatan daripada kebaikannya, di dalam neraka lah mereka itu kekal. Banyak kita syarahkan di situ. Antaranya kita syarahkan juga tentang orang yang paling rugi sekali amalan dia. Dalam tajuk ni, siapa yang ringan amalan dia, satu dah masalah dah kan, dosa, buat amalan kejahatan itu lebih banyak daripada buat kebaikan. Lepas tu yang paling rugi kita bincangkan dalam bab ni adalah orang yang buat dia rasa benda tu baik, kan? Dia rasa benda tu baik, tapi di sisi Allah dia adalah perkara yang tak baik, kan? Allah kata, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Adakah nak kami bagi tahu mereka itu orang-orang yang paling rugi amalannya, Jadi orang-orang yang rugi amalan dia, apa dia? Orang yang dia buat jahat tapi dia rasa baik, kan? Yang ni baik ni, tapi di sisi Allah adalah benda yang salah, Okey, yang tu juga telah kita ceritakan. Kemudian kita sambung matan yang seterusnya, watun syarud dawawin. Watun syarud dawawin maknanya kita punya kitab amalan-amalan kita disebar luaskan. Yakni kita boleh tengok je apa kesalahan-kesalahan kita, buku-buku amalan kita. Dan matan yang terakhir ialah wahiya sahaiful a'mal, iaitu amalan-amalan perbuatan yang telah kita lakukan. Dawawin itu sebenarnya kitab, tetapi kitab tu kitab apa? Kitab amalan-amalan kita. Dan kita bincangkan di sini yang terakhirnya adalah boleh tak kita tutup, kan? Malulah kita, orang tengok amalan kita, kan? Ada tak cara dia? Ada, tuan-tuan, iaitu dengan minta Allah Ta'ala tutup amalan kita. Sebutlah astaghfirullah, ya Allah, tutup dan pelihara kesalahan aku ini. Baik, dalam bab ini juga kita tak habis cerita hari itu. Kita cerita beberapa perkara lah. Yang pertamanya, amalan-amalan kita ditulis. Senang cerita, Allah Ta'ala telah utuskan 2 malaikat yang sentiasa menulis amalan kita. Jadi amalan clear,
amalan itu clear, maknanya malaikat akan catat apa sahaja yang kita buat. Dia akan catat apa sahaja. Baiknya dapat pahala, buruknya tapi belum lagi lah diberi, tapi dicatat dulu. Dicatat dulu. Amalan tu clear. Isunya adalah kalau hanya niat. Kita bincang kat sini yang kita habis hari tu. Kalau niat, adakah dicatat juga kebaikan? Kalau yang kita niatkan itu perkara yang baik, maka ia dicatatkan amalan penuh. Dia niat lain tuan-tuan. Dia macam ni lah, dia ada level-level dia. Kalau lintasan je kan, kalau buat ni pun okey ni kan, itu bukan niat, itu lintasan kan. Kalau aku sedekah kowe dekat surau ni pun okey ni contohnya kan, itu lintasan. Belum niat. Niat azam kita nak buat. Aku rasa esok aku pergi bank cucuk duit, bayar down payment kowe. Yang tu niat. Okey, kalau niat dicatat tak kebaikan? Dicatat kebaikan. Dicatat kebaikan. Ada orang tanya pula, mana malaikat nak tahu kan? Kita niat, malaikat kan yang tahu. Jadi dijawab oleh para ulama, syaitan ni dia boleh duduk di alladhi yuwaswisu fi sudurin nas kan. Syaitan pun boleh duduk dekat dada kita ni kan, dia boleh dengar. Malaikat apatah lagi kan, Allah Ta'ala boleh kurniakan dia untuk dia tahulah. Okey. Jadi kalau niat, niat, kalau kita niat, maknanya niat tu sungguh, bukan terlintas kat kepala je. Kalau lah aku boleh beli bangunan bangunan KLCC tu dan aku wakafkan, itu semua angan-angan kan. Itu memang tak boleh buat pun kan. Bangunan KLCC nak beli tabung haji pun tak tahu kan. Okey. Jadi itu niat lah. Kat mana kita berhenti tu? Seperti mana kisah yang kita ceritakan hari tu, ada Nabi gambarkan umat manusia ini seperti mana empat orang lelaki kan. Seorang dapat ada harta dan juga ilmu, dan seorang lagi hanya ada ilmu, tak ada harta. Bila yang tak ada ilmu ini nampak orang yang ada harta dan ada ilmu ini infakkan harta, dia rasa kalau aku ada harta aku mesti buat juga macam dia. Sebab dia ada ilmu kan, dia tahu pahala ni besar, mesti aku pun sedekah juga benda ni. Lalu Allah Ta'ala, Nabi SAW kata, fahuwa biniyatihi fa ajruhu ma sawa. Pahala terhadap niat dia tu sama dengan orang yang infak. Orang yang bagi itu niat, maksudnya orang yang bagi itu sebelum dia bagi itu dia juga ada niat lah. Jadi niat dia tu dengan niat orang tak bagi itu, pahala dia sama. Tapi bagi itu tak samalah. Sebab bagi itu orang yang bagi itulah yang dapat pahala, tapi niat dengan orang tu sama. Dan Nabi gambarkan juga lagi dua orang. Dua orang ni, seorang tak ada ilmu tapi ada harta, dan seorang lagi tak ada ilmu tak ada harta. Ada harta tak ada ilmu ni, dia gunakan harta dia untuk buat benda-benda kejahatan. Dia mungkin kempen macam-macam lah, gunakan duit dengan benda-benda yang buruk dan sebagainya. Lalu orang yang tak ada ilmu dan tak ada harta ni pun rasa, kalau lah aku ini ada harta macam dia, nescaya aku pun sama buat jahat macam dia. Aku pun rasa nak buat juga macam dia ni. Seronok nampak dia kan, dia buat parti, dia buat konsert. Seronok ni kalau aku ada duit pun. Jadi Nabi kata, orang yang tak ada duit dan tak ada harta ni, dosa dia pun sama dengan niat orang yang berdosa, yang buat keburukan tu. Jadi niat yang buruk, niat ni tadi saya cerita adalah azam dia, kesungguhan dia nak buat lah. Jadi kalau orang yang jahat juga, orang yang tak ada ilmu, tak ada harta ni macam kita ke, rasa nak buat jahat, niat maknanya kita juga dapat dosa di atas niat tu. Okey. Nanti orang tanya pula, bukankah Nabi SAW ada kata dalam satu hadis, kalau niat tak dapat lagi kan? Yang tu Nabi tak kata niat, Nabi kata hamma. Hamma ni macam rasa macam tu lah, macam terlintas, baru terlintas. Yang tu yang tak dapat dosa. Tapi kalau dah niat, aku memang nak buat kan? Yang tu dapat juga dosa. Betul Okey.
Okey, jadi banyaklah dalil kita di sini Okey, level niat. Jadi niat pun sama juga tuan-tuan Disebabkan hadis tu menunjukkan niat baik dapat pahala, niat buruk pun dapat pahala. Baik, level yang seterusnya kita masih lagi dalam catatan ni tadi apa yang malaikat catat. Yang seterusnya yang ketiga, yang ni belum kita baca lagi pada minggu lepas. Adapun keinginan maka ia terbahagi menjadi dua. Keinginan maknanya memang nak buat ataupun dah buat dah sikit. Itu keinginan lah. Cerita dalam ni Okey, pertama, menginginkan sesuatu kebaikan dan melakukan apa yang dia mampu lakukan darinya, kemudian dia terhalangi sehingga tidak bisa menyelesaikannya, maka orang ini ditulis untuknya pahala yang sempurna. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang keluar daripada rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sesungguhnya telah tetap pahalanya di sisi Allah. Jadi ini ayat ini tu pun apabila nak ceritakan salah seorang sahabat yang nak berhijrah, siap dah barang dia, siap barang, nak keluar hijrah, mati dia kan. Dia dapat tak pahala hijrah? Dapat pahala. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Allah kata dia dapat pahala full macam orang hijrah, walaupun dia baru sekerat jalan je, baru sikit. Okey. Jadi itu keinginan lah, nak cerita orang yang ingin dan dia dah buat sikit dah kan, tapi dia tak dapat buat full, dia dapat pahala full macam orang buat. Ini adalah berita gembira bagi para penuntut ilmu. Yakni jika seseorang menuntut ilmu kerana ingin memberi manfaat kepada manusia dengan ilmunya. Mungkin dia belajar tu, bukanlah belajar itu tujuan dia. Tujuan dia, kalau dia tahu, dia ada ilmu sikit, dia boleh ajar anak dia, dia boleh ajar orang-orang kampung, dia boleh ajar di masjid, di surau ke dan sebagainya, boleh ajar sesuatu. Dia baru menuntut ilmu, baru 2 semester, meninggal dia kan? Meninggal, dia baru 2 semester kan. Biasanya diploma 6 semester, degree 8 semester kan. Jadi dia baru belajar 2 semester tak habis belajar, meninggal dia. Dapat pahala macam orang yang dah mengajar pun. Macam mana orang berhijrah tadilah. Kat mana tadi? Okey, maka dia ingin memberi manfaat kepada manusia dengan ilmunya, membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyebarkan agama Allah di muka bumi. Kemudian dia tidak mampu, macam-macam benda yang berlaku kepada dia, dia tak mampu. Misalnya dia meninggal dunia kan. Semasa dia mencarinya, maka ditulis untuknya pahala apa yang diniatkan dan diusahakan. Jadi pahala niat dia dapat, pahala usaha macam orang dah buat pun dia dapat. Jadi ini juga perkara yang patut kita fikirkan. Kita nak, dalam kepala kita mesti ada visi lah, orang Islam ni ke depan, apa benda baik yang boleh aku buat, dan kena usahakan. Kalau aku tak dapat buat pun kan, Allah Ta'ala akan bagi pahala penuh untuk dia kan? Contoh, tanam pokok durian contoh kan, aku tanam pokok durian ni supaya banyaklah aku boleh sedekah dekat orang kampung, aku boleh sedekah dekat kawan-kawan. Tanam pokok baru bubuh baja 2 kali meninggal dia kan. Besar pokok tu kan, ataupun pokok tu tak sempat berbuah pun kan, dia baru 2 kali baja, mati ya pokok tu kan. Lepas tu akhirnya Allah Ta'ala bagi pahala macam orang yang dah bagi buah durian pun kat orang kan? Jadi orang Islam kena macam ni lah tuan-tuan. Bahkan apabila seseorang sudah terbiasa melakukan sesuatu amalan, yang ni lain pula, lalu dia tidak mampu melakukannya kerana sesuatu sebab, maka pahalanya ditulis untuknya. Dia duduk biasa buat benda tu, satu hari dia tak boleh nak buat dah, dia dah sakit dan sebagainya. Lalu Allah Ta'ala tulis pahala hari-hari yang dia sakit tu macam mana dia sihat tadi. Nabi SAW sebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, "Idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan."
apabila sakit seorang hamba ataupun musafir dia, kalau dia duduk rumah, dia memang duk buat benda tu, kan? Okey, contohnya apa? Solat duha contohnya, memang dia akan solat duha lah, kan? Pukul 9 dia akan solat duha lah. Hari tu dia musafir, tak sempat solat duha, kan? Hari tu dia terpaksa pergi KL, ada mesyuarat pemilihan calon, contoh kan, kalau jadi calon boleh lah, kan? Kena pergi KL, jadi dia kena pergi hari tu. Tapi kalau dia duduk rumah, memang dia akan solat. Lalu Allah Ta'ala tulis pada hari tu, hari dia musafir tu, macam mana dia sedang bermukim tadi. Maknanya kalau dia ada dapat solat waktu duha tu, dia musafir pun dapat juga pahala orang solat duha tadi, orang musafir ataupun orang sakit lah, orang sakit. Kalau dia sakit dulu, memang orang sakit qiyamul lail lah, maksudnya tahajud, kan? Memang dia tahajud, pukul 4.30 dia dah bangkit untuk solat tahajud. Sakit dah tak larat nak bangkit, kan? Jadi dia tak dapat dah sebab sakit tu. Lalu Allah Ta'ala tulis pada hari-hari yang dia sakit itu pahala macam mana dia duk buat masa sihat dulu, Jadi apa yang boleh kita ambil pengajaran daripada hadis ni juga, tuan-tuan, kita kena set the routine lah, kan? Satu rutin yang baik yang mesti kita buat, kan? Paling senang baca surah Al-Mulk, kan? Betul tak? Malam baca surah Al-Mulk, baca surah Al-Mulk. Jadi kita duk buat. Esok hari sakit, kita tak larat nak baca. Tapi dah lah, surah Al-Mulk senang, dah hafal lah, kan? Boleh juga baca waktu sakit, kan? Tapi kalau kita duk buat, kita sakit, kita tak larat, kita musafir, Allah Ta'ala tulis pahala kita, kan? Mesti ada rutin yang baik dalam macam ni lah, kan? Rutin-rutin yang baik. Orang-orang soleh punya amalan ni, kan? Tahajud lah, kan? Tapi saya nak sembang tahajud ni pun, saya pun malu nak sembang tahajud ni, kan? Subuh pun masbuk, kan? Tahajud apa benda, kan? Jadi macam tu lah, kan? Mungkin tuan-tuan mungkin boleh fikir, kan? Benda-benda yang macam ni lah. Okey, kedua, menginginkan melakukan sesuatu kebaikan dan dia tidak melakukannya padahal dia bisa melakukannya, maka ditulis dengannya kebaikan yang sempurna untuknya kerana niatnya. Okey, jadi orang-orang yang berkeinginan tadi, orang yang nak buat kebaikan, tapi dia tak dapat lakukannya, tak dapat lakukannya. Sebagai contoh yang ni adalah orang yang start enjin crack kan? Dia nak pergi masjid, kan? Jadi crack, dia memang akan pergi, ingin sangat, kan, pergi masjid. Yang ni crack, tak boleh pergi masjid. Jadi Allah Ta'ala tulis, ataupun malaikat akan tulis kebaikan yang sempurna untuknya, macam dia buat benda tu. Okey, sambung sikit. Adapun keburukan, maka ditulis atas seseorang untuk apa yang dilakukannya, juga ditulis untuknya apa yang dia ingin lakukannya dan dia telah mengusahakannya meskipun dia gagal mewujudkannya. Jadi keburukan ini, kalau dia buat memang dia ditulis lah. Tapi kalau dia nak sangat buat pun juga ditulis. Jadi kalau dia kata, okey, hari ni aku mesti pergi Thailand contohnya, kan? Pergi Thailand, nak pergi buat maksiat, kan? Jadi nak masuk immigration tu, ni jauh dah, sampai immigration tu dah jauh. Okay, sebelum kat rumah cari pasport tak jumpa. Mana pasport aku tak jumpa, kan? Jadi dia dapat, dia hanya tak pergi kerana tak jumpa pasport. Dosa dia tu ditulis juga, kerana keinginannya itu. Okay, dan juga ditulis pula atasnya apa yang diniatkan dan juga diangan-angankannya. Yang ini juga keburukan macam mana yang hadis tadi ceritakan. Nabi kata orang yang tak ada ilmu dan tak ada harta melihat orang yang tak ada ilmu dan ada harta buat sesuatu keburukan, dan dia rasa, kalau aku boleh buat macam ni, kalau aku ada duit mesti aku buat juga. Jadi dia juga kesemuanya dituliskan keburukannya. Apabila ada niat, ingin, niat tu bawah sikit lah, dia macam azam nak buat sesuatu. Ingin tu memang dah buat dah sikit. Kalau dua benda punya level, memang ditulis. Yang tak ditulis apa? Ham, idza hamma, bila rasa macam terlintas, kan? Hamma ni macam, yang tu tak kena lagi, yang tu tak tulis lagi.
Okey, yang kedua ditulis atasnya dengan sempurna berdasarkan sabda Nabi SAW. Apa dalil dia tuan-tuan? Ustaz duk cakap ni, kenapa buruk yang baru ingin pun ditulis juga? Berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi sebut apabila bertemu dua muslim dengan kedua-duanya ada pedang, idzal taqal muslimani bisayfayhima, apabila dua orang muslim saling lawan dengan pedang dia, lalu Nabi kata apa? Fal qatil wal maqtul finnar. Orang yang bunuh dan yang dibunuh dua-dua dalam neraka. Kalau orang Islam lawan kafir tak ada masalah lah, itu jihad lah, itu mati syahid lah. Tapi kalau Islam lawan Islam, bunuh, lawan pedang tu tujuan dia memang nak bunuh lah. Kalau dia pakai kayu, dia bukan tujuan nak bunuh, tapi kalau pakai pedang memang nak bunuh. Lalu dua orang ini berlawan, mati seorang. Nabi kata yang mati masuk neraka, yang bunuh pun masuk neraka. Orang sahabat pun tanya, Rasulullah, yang bunuh tu patutlah masuk neraka, tapi yang kena bunuh pun masuk neraka. Kenapa? Sebab yang kena bunuh ni, kalau dia dapat tepih tadi, dia cucuk balik, dia pun nak bunuh juga. Jadi niat dia, keinginan dia nak bunuh tadi itu menyebabkan dia juga ditulis kejahatannya, iaitu neraka dosanya. Okey. Alright, kita sambung seterusnya, yang ketiga. Okey, dari sikit ni. Sama halnya dengan orang yang minum khamar, tetapi dia terhalangi untuk minum, maka ditulis atasnya dosa secara sempurna kerana dia telah berusaha untuk melakukannya. Dia memang nak pergi. Hari ni memang I nak pergi kelab malam, tapi tak dapat pergi kelab malam hari ni sebab rumah duk tunggu kan kat kursi tu, tak dapat pula dia tunggu bila nak tidur dia ni. Jadi dia juga ditulis. Okey, yang ketiga, apa yang dia niatkan dan dia angan-angankan juga ditulis atasnya. Jadi banyak sebenarnya ditulis kan, apabila kita nak dan juga angan-angan teringin nak buat tu kan, ditulis. Akan tetapi hanya sebatas niat sahaja, berdasarkan hadis tentang seorang lelaki yang diberi harta. Ini yang kita ceritakan tadilah. Tetapi dosa tu bukanlah kalau dia angan-angan dan dia baru teringin. Dosa tu bukanlah dosa macam orang buat, tak. Dosa ni niat itu sahaja. Niat itu pun ada dosanya. Alright. Okay, seandainya dia meniatkan keburukan tetapi dia meninggalkannya, maka hal ini memiliki 3 kemungkinan. Jadi kalau dia memang dah plan nak buat jahat, dia memang aku nak buat maksiat hari ni, tapi tiba-tiba dia tak buat, ada 3 kemungkinan. Nombor 1, apabila meninggalkan kerana tidak mampu. Dia buat hari tu sebab dia tak mampulah, hari ni tak mampulah, minyak kereta tak cukup. Jadi dosanya tetap sahaja ditulis. Nombor 2, apabila meninggalkannya kerana Allah. Manalah tahu dia memang hari nak buat, tiba-tiba ada dia terdengar satu ceramah ke kan, dia tengah Azhar Idrus cakap, oi, insaf dia kejap kan, tak jadi buat kan, dosa ni. Yang tu, yang niat nak buat jahat tadi, tiba-tiba rasa macam insaf, tak mau buat kerana dia terdengar satu ceramah dan sebagainya, maka dia mendapat pahala penuh. Yang ni bukan ditulis lah, dia tinggal tu kerana Allah, dia dapat pahala meninggalkan dosa tu, bahkan dapat pahala lagi. Dan yang ketiga, apabila meninggalkannya kerana dirinya berpaling darinya atau tidak terlintas di benaknya, maka ini tidak ada dosa atasnya dan tidak juga ada pahala. Dia nak buat dosa, tiba-tiba terlupa pula kan, terlupa pula dia ada enzim nyanyuk, terlupa nak buat. Jadi yang ni tak ada pahala dan tak ada dosa lah. Okey. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala membalas kebaikan lebih banyak daripada amal perbuatan dan membalas keburukan sama dengan perbuatan sahaja. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun." Dan siapa yang buat kebaikan, maka bagi dia 10 kali pahala. Dan siapa yang buat kejahatan, maka dia tidak dibalas kecuali sama dengannya. Yakni kalau dibuat satu dosa, dibuat satu kesalahan, satu sahaja dosa dicatat, tetapi nanti dibalas Allah
bagi yang tu 10 kali ganda, satu dosa satu saja. Itu satu saja, wahum la yuzlamun, dan mereka itu tidak dizalimi. Walaupun pahala ni dia boleh berganda sehingga 700 kali ganda, tuan-tuan. Pahala ni Allah Ta'ala kalau dalam Al-Quran dia beritahu 10 kali ganda, 10 kali ganda. Tapi pahala boleh juga Allah Ta'ala gandakan sehingga 700 kali ganda. Jadi perkara-perkara ni menyebabkan kita rasa heran macam mana orang boleh still masuk dalam neraka, kan. Satu katakanlah satu kebaikan diberi 1 kilo, pahala tu 1 kilo, kan. Dosa pun 1 kilo, kan. Tapi tiba-tiba yang ni kali 10 ataupun kali 700, kan. Tiba-tiba buat dosa baru 2, kan. Patutnya tak cukup lagi, patutnya berat. Yang pahala tu masih banyak lagi, tapi macam mana masih dosa masih boleh banyak, kan, tuan-tuan. Heran kita dengan kelebihan, dengan bonus yang Allah Ta'ala bagi ni, macam mana manusia masih lagi masuk dalam neraka. Okey. Sebab tu tuan-tuan, syaitan ni dia paling senang nak tarik orang masuk dalam neraka adalah dosa yang tak boleh diampunkan. Apa dia? Syirik, kan? Itu kan paling senang sekali, kan. Kalau nak ajak buat dosa ni sikit tak cukup. Tak cukup, kan. Sebab pahala nanti triple, kan. 4 kali ganda, 10 kali ganda, 100 kali ganda. Sah, kan. Jadi syirik paling senang, langsung tak ada pahala. Kalau orang syirik, tak ada timbangan ni di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, ini adalah kemurahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kerana rahmatnya mendahului murkanya. Okay, habis. Bukan tajuk, matan kita yang cerita tentang macam mana amalan dicatat tadi. Kita punya matan tadi, wahiyya sahaiful amal, amalan lembaran-lembaran amalan. Jadi kita bincang dalam matan lembaran-lembaran amal tadi, bagaimana malaikat mencatat amalan. Jadi kesimpulan dia apa? Dicatat amalan, dicatat juga niat, dicatat juga keinginan. Keinginan kita juga turut dicatat. Yang tak dicatat apa? Lintasan yang tak dicatat. Okey. Masuk matan yang baru. Fa'akhizun kitabahu biyaminihi. Maka di kalangan orang tu ada yang ambil bukunya dengan tangan kanannya. Kenapa dia ambil dengan tangan? Sebab dia diberi, kalau kita bagi orang tu, kita bagi belah kanan, so dia terima dengan tangan kanan. Jadi ada orang yang terima buku dia sebab dia diberi daripada depan lah, diberi daripada depan. So kita pun terima kasih, kan, belah kanan. Di kalangan kita ada yang terima buku amalan kita dengan tangan belah kanan. Yang ni siapa ni, tuan-tuan? Orang-orang yang beriman. Orang-orang mukmin akan terima amalan, buku catatan amalan itu dengan tangan kanannya. Wa akhizun, matan yang seterusnya, wa akhizun kitabahu bishimalihi. Dan di kalangan orang-orang tu juga, manusia tu semua, ada yang terima dengan tangan kirinya. Okey, matan yang baru, au min wara'i zahrih, ataupun daripada belakang dia. Dia akan terima buku itu sama ada daripada tangan kiri ataupun daripada belakangnya. Baik, jadi kalau daripada matan ni, tuan-tuan, seolah-olah ada 3 cara manusia menerima amalan mereka. Sama ada daripada tangan kanan, atau tangan kiri, ataupun daripada belakang. Ada 3 cara. Cumanya orang yang mensyarahkan kitab ni, Syekh Muhammad bin Saleh, dia kata sebenarnya pandangan dia lah, bukan 3 cara, kanan, kiri atau belakang. Dia kata sama ada manusia itu akan terima, dia kata 2 je, sama ada tangan kanan ataupun yang terima daripada tangan kiri ni sebenarnya dia diberi daripada belakang. So dia akan, yang ambil daripada tangan kiri ni sebenarnya dia akan ambil buku daripada belakang. So sama je lah, kan. Maksudnya ayat Al-Quran memang cerita ketiga-tiga situasi ni, tapi pandangan dia setelah dia membaca, dia kata kiri ni dia tak akan terima daripada depan, dia akan terima daripada belakang. Jadi kenapa orang-orang yang kufur, orang-orang yang jahat ini akan terima daripada belakang ni? Kenapa? Kerana kata mereka pada kehidupan dunia dulu mereka telah
Mereka telah apa? Membelakangkan kitab Allah. Betul Allah Ta'ala bagi panduan, dia belakangkan kita. Pedulilah semua ni, ini semua hukum apa? Hukum hutan semua, aku tak perlu ikut lah. Ini zaman bila Quran ni kan? 1400, dah tak relevan lah kan. Dia ada juga orang kata Quran tak relevan kan. Dia kata kalau Allah Ta'ala pilih turunkan Quran tahun 2026 ni, mesti ayat dia lain kan. Yang ni kufur tuan-tuan Dia ada orang yang pandangan kan, Quran ni tak berapa relevan untuk zaman ni kan? Dia rasa macam tu. Yang ni kufur Allah Ta'ala memiliki masa. Allah dialah yang awal, dialah yang akhir, dan dia pilih waktu bila dia nak turun. Dia tahu kan, ke depan dia tahu, tapi dia pilih tahun 1400 tahun lepas, itulah tahun yang dia nak pilih untuk turunkan Al-Quran, dan dia sesuai sehinggalah hari kiamat. Jadi ada orang yang tolak agama Allah, lalu dia akan terima daripada belakang dengan tangan kirinya. Okey. Ada lagi tak dalam matan ni yang penting-penting? Saya ingat tak payahlah kot yang ni sebab tak ada apa sangat. Okey, di hujung tu lah di hujung daripada matan ni, orang yang akan terima daripada belakang ni semua, diceritalah benda-benda ni semua. Di hujung tu dia kata, akan tetapi di depan kita terdapat sebuah pintu yang mungkin bisa menghilangkan segala keburukan, iaitu taubat. Apabila seseorang hamba bertaubat kepada Allah sebesar apapun dosanya, maka Allah akan mengampuninya. Tuan-tuan dosa apa pun kita ni, Allah Ta'ala akan ampunkan. Syirik pun Allah Ta'ala ampunkan. Tapi kalau kita masih hidup lah kalau kita dah mati, kita syirik lagi, nanti Allah Ta'ala takkan ampunkan lah. Kalau kita tu pernah syirik, ya Allah, aku duk jumpa bomoh dulu, macam-macam aku ni, minta ampun dengan Allah, Allah akan ampunkan dosa ni. Bahkan meskipun dosa tersebut dia lakukan berulang-ulang, dosa ni dia ada satu sifat, iaitu syaitan dia akan jatuhkan kita kan. Syaitan ni kalau kita ikut, dia study kita, dia belajar pasal kita lagi terror daripada kita tahu tentang diri kita. Dia tahu waktu ni dia ni memang akan rasa macam ni, jadi kita akan tolak dia. So kita pernah jatuh dulu dan buat dosa tu kan. Esok dia akan attack waktu yang sama, kita akan rasa yang sama dan kita akan buat juga kan, ulang. Tapi jangan lupa kan tuan-tuan, yang kita kena esok, ya Allah, aku takkan buat dah benda ni, esok buat lagi. Tapi waktu kita kena ingat, minta ampun dengan Allah, minta ampun dengan Allah. Apabila kita jatuh, kita minta ampun. Jangan lupa, sebab Allah Ta'ala sentiasa ampun, walaupun kita melakukannya berulang-ulang kali. Kemudian dia bertaubat, maka sesungguhnya Allah tetap akan mengampuninya. Maka selama perkaranya sekarang ini berada di tangan kita, hendaklah kita berusaha. Yang ni kita masih lagi, kalau Allah Ta'ala serahkan nyawa ni, masa kepada kita, hendaklah kita berusaha bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, habis tentang orang yang terima amalannya daripada belakang. Masuk matan yang baru, wa yuhasibullahul khalaiq. Baik, lepas Allah Ta'ala tadi, jadi kalau kita tengok matan ni sebenarnya ikut susunan. Apabila last kali tadi, apa tadi? Orang dah terima amalannya. Sebelum daripada tu, amalan kita boleh nampak je. Lepas tu diberi amalan kita. Lepas diberi buku kepada kita itu, wa yuhasibullahul khalaiq, baru masuk matan ni. Allah Ta'ala mula mengira, menghitung hamba-hambanya. Okey. Jadi kita rasa berapa bilion manusia kan, nak kira seorang-seorang kan. Allah memiliki masa, kita tak. Allah Ta'ala akan kira kita seorang-seorang. Wa yuhasibullahu al-khalaiq. Dan bukan manusia sahaja, sebab Allah dalam ni dia kata al-khalaiq. Al-khalaiq means semua sekali makhluk dia. Jadi termasuk di kalangan makhluk yang akan dikira ni ada dua lah, manusia dan juga jin. Akan dikira, kita ini semua akan dikira. Okey. Perkataan penulis al-khalaiq, para makhluk, semua makhluk akan Allah Ta'ala kira dia, akan hitung dia, mencakupi seluruh makhluk.
hanya sahaja dikecualikan dari penghisapan tersebut orang-orang yang masuk syurga tanpa hisap dan juga azab. Tuan-tuan, kita pernah lalu dulu benda ni, iaitu ada tak orang yang masuk syurga tak payah kira pun? Ada. Berapa ramai tuan-tuan? Dalam hadis Nabi SAW sebut, yadkhulul jannata min ummati sab'una alfan bighairi hisab. Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, nanti umat aku akan masuk ke dalam syurga tak payah kira, kan? Tak payah hisap lah, tak payah kira. Maknanya lepas kita diberi buku amalan, kita akan tengok amalan kita dan Allah Ta'ala akan hisap kita, kan? Dan sebelum Allah Ta'ala hisap tadi, kita dah cerita juga, Allah kata kalau kau tengok pun, kafa binafsika alaika hasiba. Allah Ta'ala kata apa? Hari tu kalau kau tengok pun kau tahu dah kau masuk mana, kan? Kau tengok betapa adilnya Allah Ta'ala catat semua benda ni. Kalau kita tengok buku tu pun kita tahu, inilah nasib aku. Tapi Allah Ta'ala tetap juga akan hitung kita, nak tunjuk adilnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi ada golongan yang tidak dihisap. Berapa ramai tuan-tuan? 70,000. Nabi kata akan masuk umat aku ke dalam syurga seramai 70,000 orang. 70,000 orang. Lalu sahabat yang dengar hadis ni, dia kata, manhum ya Rasulullah? Siapa dia orang ni? 70,000 ni. Lalu Nabi kata apa? Humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tak minta orang ruqyah dia, tak minta orang berubatkan dia. Tak, dia tak sakit macam kita lah kan, sikit sakit, jumpa doktor lah, minta suruh ustaz ni baca doa sikit, ustaz ni sakit anak ni, kan? Yastarqun. Nabi kata humul ladzina la yastarqun, yang tak minta diruqyah. Tapi panjang perbahasan hadis ni. Ruqyah maksudnya adakah ruqyah yang jahili ke, ruqyah yang baca mentera-mentera ke, kan? Tapi tak apa, kita tengok nanti kita cuba faham maksud dia. Nabi kata humul ladzina la yastarqun, yang tak diminta ruqyah, wala yatatayyarun, dan tidak menilik nasib. Tilik nasib ni pun memang amalan yang salah dalam agama ni. Tilik nasib, dia tilik tatayyur ni, dia bukanlah macam tatayyur. Dia kadang-kadang tu tatayyur, kalau masyarakat kita ni kan, ini hujan ni, orang tua-tua dulu kata tak elok keluar hujan-hujan ni, kan? Ada benda-benda tak baik berlaku. Tatayyur lah tuan-tuan, kan? Tatayyur sebab dia tak cukup, tak cukup tawakal dia dengan Allah. Tatayyur dia tak elok ni, kan? Yang lagi teruk dia nampak biawak lintas patah balik, kan? Yang ni tanda buruk baru biawak lintas, kan? Dia yang ni tatayyur juga, kan? Kalau masyarakat Arab dulu, dia akan lepaskan burung, dia akan tengok pergi kanan, okey. Kalau burung tu pergi kanan, hari ni boleh keluar. Kalau dia pergi, hari ni jangan keluar. Tatayyur, kan? Masyarakat kita punya lain, tak lepas burung lah, sebab kita nak tangkap burung pun tak reti. Tapi kita punya tatayyur tu lain lah, kan? Kita akan tengok ini kalau waktu-waktu macam ni tak elok ni, kan? Kita adalah benda-benda tu. Wala yaktawun, dan orang yang tidak minta orang tempa besi dekat luka dia. Maknanya kalau dia luka, macam sini tampal besi dekat sini, kan? Dulu cara perubatan dulu, kalau nak buang tu kan kita akan kalau kita cedera parah tu, kita akan, Nabi kata orang yang 70,000 ni, mereka tak yastarqun, tak minta ruqyah, tidak juga tatayyur, tilik nasib, dan juga orang yang tidak minta, kalau cedera tu cepat ni, kan? Yaktawun, yang tampal besi panas luka tu, kan? Yang tu yaktawun. Dan di hujung tu Nabi sebut wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka ini terhadap Tuhan mereka orang-orang yang bertawakal. Maknanya tinggi tawakal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Demam sikit, apalah, Allah Taala nak uji aku, kan? Yastarqun, kan? Dia bukan macam gelapah semua, ini apa ni, COVID virus ke apa ni, pergi jumpa cepat, kan? Dia tak, tinggi tawakal dia. Yang ni yang Nabi maksudkan orang 70,000 yang masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Tawakal dia tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Jadi orang kata ni waktu macam ni tak elok keluar, Allah Ta'ala yang menguruskan, kan? Allah Ta'ala yang tulis kebaikan, Allah Ta'ala yang tentukan kejahatan. Jangan nak imbang lah benda-benda macam ni, kan?
Sebab di hujung tu Nabi kata wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang tawakal dia tinggi, 70,000 tuan-tuan. Jadi kalau boleh kita jadi sebahagian daripada orang tinggi tawakal kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan bukan sikit ni kan. Itu okey lagi, jumpa doktor okey lagi, jumpa bomoh terus kan. Jumpa bomoh, ini saya rasa hantu raya ni kan. Yang ni lagi lah tak masuk dalam 70,000 tu kan. 70,000 ni ramai ke tuan-tuan? Sikit tuan-tuan. 8 hari ni penduduk bumi 8 bilion. Kalau kena kira daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat mungkin 100 bilion, 200 bilion kan. Manusia itu belum masuk jin lagi kan. Tapi yang Nabi masukkan ni manusia lah kan. 70,000 je masuk tanpa hisap. Ramai ke tuan-tuan? Tak ramai. 70,000 ni pengundi parlimen Masjid Tanah. 70,000. Pengundi yang mendaftar Masjid Tanah 70,000. Apa lagi? Padang Besar Perlis itu kan. Parlimen Padang Besar 70,000. Parlimen Pengkalan Cepa 70,000. Parlimen Sungai Besar Selangor, hujung Selangor tu kan, Sungai Besar yang kawasan dalam tu 70,000. Yang tu 70,000 tak ramai kan. Jadi kita macam nak masuk dalam 70,000 ni susah tuan-tuan kan. Susah 70,000, sikit sangat ni kan. Okey, ada satu berita baik. Ada insya-Allah kan. Tapi ada satu berita baik. Berita baik dia apa? Ada satu lagi hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai hasan oleh Albani dan sebahagian, dan rawi dia pun kesemua itu adalah rawi daripada sahihain, sahih yang diriwayatkan sahih. Jadi hadis ni paling common pun kedudukan dia jayyid, baik, hasan kedudukan dia baik. Apa hadis itu? Hadis itu Imam Ahmad riwayatkan Nabi cerita pasal akan ada 70,000 orang yang masuk syurga tanpa hisab. Dan Nabi tambah dalam hadis tu, fazadani ma'a kulli wahid 70,000. Lalu Allah Ta'ala bagi kepada Nabi ni 70,000 umat dia memang masuk syurga, free access kan. Maksudnya free access, tak payah kira-kira dah, dia orang ni terus masuk je. Tapi Nabi kata, lalu Allah Ta'ala tambahkan kepada aku, setiap seorang daripada 70,000 tu akan ada lagi 70,000 yang ikut dia. 70,000 tu tadi, setiap seorang tu akan ada 70,000 yang juga akan masuk syurga bersama dia. So orang yang pertama 70,000 akan follow dia, orang yang kedua 70,000 akan follow dia. So maksudnya lebih kurang, maksudnya 70,000 orang kali 70,000 orang yang akan masuk syurga tanpa hisab. 70,000 kali 70,000 berapa tuan-tuan? 4.9 bilion 4.9 bilion orang yang akan masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Ramai. Kalau 4.9 bilion kita rasa yang ni insya-Allah aku ada chance. Kan betul tuan-tuan. Jadi yang ni memberi kita harapan. 4.9 bilion kalau ikut hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad ni tadi, ada chance kita nak masuk. Takkanlah teruk sangat kita tak boleh nak masuk kan. InsyaAllah kan tuan-tuan, boleh masuk di kalangan orang-orang yang masuk syurga tanpa hisab. Tapi jaga-jaga dengan 3 benda tu tadilah, yastarqun, yatatayyarun kan. Dan last kali wa ala rabbihim yatawakkalun. Tuan-tuan ingat itu lah, wa ala rabbihim yatawakkalun. Tinggi tawakal dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Dia tak ada cepat nak salahkan ni, risau ni kan. Allah nak uji aku kan. Tawakal dia tinggi ya. Okey, apa lagi tuan-tuan? Okey, jin tadi tadi kita cerita pasal jin. Jin juga akan dikira amalannya. Sebab tu cuma Al-Quran ni tuan-tuan, Al-Quran ni diturunkan untuk manusia dan jin ke untuk manusia je? Al-Quran ni diturunkan sebenarnya untuk manusia saja. Cuma dalam cerita dalam surah Al-Jin, jin tu terdengar, dia terdengar bacaan. Dia kata dulu pernah ada baca macam ni kan. Tapi Al-Quran ni sebenarnya untuk manusia. Jin ada panduan dia yang lain, kita tak tahulah. Tetapi mereka juga kalau ikut ayat-ayat tu menunjukkan mereka juga mukallaf macam kita. Ada yang beriman, ada yang kufur. Tapi Quran tu bukan untuk dia orang sebenarnya, untuk kita. Okey. Tapi mereka juga akan dihisap pada hari kiamat nanti. Sama. Okey. Apa cerita ni tadi?
Okey, jin mukmin masuk syurga menurut pendapat jumhur ulama, dan ini adalah yang sahih sebagaimana yang ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Apa lagi ya? Baik. Tadi kita bincang apa tadi? Manusia akan masuk syurga atau neraka, jin juga akan masuk syurga atau neraka. Binatang, tuan-tuan, binatang tak. Tetapi ada satu proses juga untuk binatang ni. Adilnya Allah Subhanahu wa taala ni, ada satu juga proses untuk binatang, dipanggil qisas. Binatang juga akan dilaksanakan qisas pada hari kiamat. Nabi SAW apa? Annahu yuqtassu lisyatil jalha minasyatil qarna. Bahawasanya akan dilakukan qisas untuk kambing yang tidak bertanduk terhadap kambing yang bertanduk. Kalau kambing ni, kalau dia nak gaduh, tuan-tuan, binatang ni dia fair fight jugalah. Kalau dia gaduh tu, dua-dua mesti ada tanduk. Tapi ada suatu hari seekor ni naik jin, naik syaitan, dia tanduk yang tak ada tanduk, dia akan dikisah esok. Sebab sakit lah, yang tak ada tanduk tu sakit lah. Jadi binatang juga akan dikisah. Cuma mereka tak adalah mukallaf akan masuk syurga neraka lepas tu, tak ada lah. Diselesaikan dan kedua-duanya habis lah. Adilnya mahkamah Allah SWT. Tak ada benda yang lepas. Tak ada benda yang lepas, tuan-tuan. Ini adalah qisas kerana ia tidak dihisab dengan hisab taklif dan kewajipan. Kerana binatang tidak berkait dengan pahala dan juga hukuman. Boleh? Habis dah. Habis kan? Kalau masuk lagi ni tak boleh ni. Nah, baik. Jadi kita tutup dulu. Nasallallahu ta'ala yanfa'na bima sami'na. Ada soalan? Duha tu nanti buat setiap hari ke ataupun boleh nak solat duha. Solat duha ni Nabi SAW sebut di dalam hadis. Nabi sebut memadai setiap ruas di dalam badan kita, dalam anggota ini memerlukan tasbih. Dan cukup tasbih itu dengan 2 rakaat duha. Maknanya setiap benda yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ni, tuan-tuan, kita kena berterima kasih dengan Allah dengan mengucap tasbih, kan? Subhanallah, subhanallah, ya Allah, terima kasih, maha suci Allah. Tapi Nabi kata memadai, kita boleh gantikan semua itu dengan solat rakaat duha. 2 rakaat itu memadai. Jadi soalannya, adakah sentiasa Nabi SAW kerjakannya? Kalau qiyam ini adalah sesuatu yang wajib, bagi Nabi SAW, Nabi akan bangkit qiyam, sesuatu yang wajib bagi Nabi. Manakala duha, solat duha ni wallahu ta'ala alam, tapi kalau ikut petunjuk memang Nabi SAW memang akan solat lah, memang akan solat duha. Cuma taklah dia nyatakan macam mana Nabi tekankan qiyamul lail, kan? Macam mana Al-Quran tekan qiyamul, tapi duha ini kalau berdasarkan apa yang kita tengok, Nabi memang solat duha lah. Cuma mungkin paling panjang diriwayatkan Nabi solat duha 8. Tapi ada tak yang ringkas? Ada juga, 2 rakaat memadai, kata Nabi. Jadi kita boleh solat duha. Dan duha sama juga macam qiyamul lail, dia adalah amalan orang-orang yang soleh, amalan orang soleh, dan elok untuk kita jadikan dia rutin, rutin. Tambah-tambah umur kita yang meningkat, yang banyak ni, yang Allah Ta'ala patutnya tak cukup kita nak puji Allah Ta'ala di atas nikmat yang dia bagi kepada kita ni. Gantikanlah ia dengan solat duha. Solat duha. Solat duha ni satu lagi, orang duk rasa nak kaya solat duha. Yang ni juga tak betul lah, tuan-tuan. Nak kaya, nak murah rezeki, solat duha, kan? Tapi makna dia ada. Maknanya kalau kita solat duha, rezeki tu mudah ada tak? Ada. Sebab apabila kita syukur, maknanya kita syukur dengan Allah Ta'ala bagi kita ruas-ruas ni untuk kita bergerak. Kita syukur, kita solat duha. Allah kata siapa yang bersyukur, la azidannakum, siapa yang bersyukur, Allah Ta'ala akan tambahkan dia. Wallahu ta'ala betul. Salat duha eloklah untuk kita amalkan. Yes. Bulan duha tadi nanti ada buat takut diwajibkan. Dia ada kita bersabar.
Dan begitulah segala amalan-amalan yang Nabi dia takkan buat straight benda tu kan. Tapi dia sebenarnya rutin Nabi. Sebenarnya dia adalah rutin Nabi, tetapi Nabi tak buat tu. Macam mana solat tarawih itu kan, Nabi tak buat dan Nabi tinggalkan supaya ia bimbang untuk dijadikan fardu. Sebab waktu Nabi SAW ni dia bukan, Allah Ta'ala takkan turunkan wajib, tak, tapi bila manusia tengok kan, Nabi memang buat fardu ke ni kan, wajib ke, jadi Nabi kadang-kadang tinggalkan seperti mana solat tarawih tu Nabi tak solat Nabi tak solat depan orang supaya orang tak anggap dia sesuatu yang wajib. Tetapi untuk kita jadikan dia rutin setiap hari, boleh tak? Memang boleh lah, memang boleh kan. Sebab Nabi tinggal tu tujuannya takut orang rasa wajib, itu sahaja kan. Wallahu ta'ala alam. Nasallallahu ta'ala yanfa'na bima sami'na wa yaj'alana hudatan muhtadin. Allahumma arhamna wa shfi martana wa afi mubtalana waj'al akhiratana khairan min dunyana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.